Kita lebih cepat pandai daripada orang yang belum bermula. Tahun depan rekod baru, bulan depan rekod baru, minggu depan rekod baru, sentiasa ada rekod baru. Sebab emas akan terus naik. Harga emas ni akan terus naik disebabkan duit kita yang akan terus susut nilai. Sebab tu tuan puan menunggu, mengkaji nak buat tabungan emas, ianya bukan strategi yang betul. Malah kalau kita bermula juga, pasti kita bermula dengan harga yang lebih mahal. Tak membantulah tuan puan. Seikhlas hati tak membantu. Kita nak buat tabungan emas, kita tunggu, tak membantu. Kita mula saja dengan modal yang kecil. Mula saja apa yang ada dulu. Serendah 100 dalam akaun kita sendiri. Cukup 1 gram, kita keluarkan emas fizikal. Cukup 10 gram, kita keluarkan emas fizikal, insya-Allah. Itu baru teknik yang betul, langkah yang betul. Kita jangan tunggu betul-betul pandai macam mana cara nak menabung. Jangan tunggu betul-betul pandai ilmu keuangan. Kita bermula. Tuan puan, apabila kan kita bermula buat simpanan emas, tabungan emas, kita lebih cepat pandai daripada orang yang belum bermula. Itu pasti lebih cepat pandai. Jangan tunggu nak tahu semua macam mana nak menabung, nak keluarkan emas, nak bermula dengan modal berapa. Jangan. Cukup sekadar kita tahu, kita bermula dulu dengan modal yang kecil, serendah 100 dalam akaun kita sendiri. Jadi pergi dekat profile TikTok saya, buka dulu akaun emas percuma, tak payah bayar. Saya akan hubungi tuan puan. Saya akan guide menabung dengan cara yang betul, buat dengan ilmu, mengikut kemampuan.